Nak mula menabung emas, kena tunggu harga emas turun ke? Ramai yang nak mula simpan emas tapi nak tunggu harga emas turun. Ataupun nak tunggu ada modal sedebuk terus baru nak beli emas. Jadi kalau kita nak tunggu harga emas paling murah, kita memang takkan mula-mula. Kita memang takkan beli emas. Sebab harga yang murah adalah harga yang dah lepas. Padahal kalau nak untung dengan emas, bukanlah kita beli harga emas yang paling murah. Tapi berapa cepat kita ambil tindakan dan berapa konsisten kita menabung setiap bulan. Yang penting ikut bajet kita, bukan ikut harga emas. Sebab harga emas ni dia tak tunggu kita. Dia kalau nak naik, dia naik. Kalau dia turun, dia turun. Yang penting dekat tangan kita ada berapa keping. Sebab tu dekat Pavigo ni dia ada account emas gap. Kita menabung ikut bajet. Kita boleh menabung bila-bila masa setiap kali kita ada duit lebih. Tak perlu fikir berapa harga semasa. Yang penting kita top up dengan bajet kita. Bila dah ada 5 gram sekurang-kurang, bila dah ada 5 gram, kita boleh pilih nak keluarkan gold bar ataupun nak keluarkan yang dinar yang macam ni. Bila dah pegang dekat tangan, kita shock tu, kita suka tu pada beli emas dengan lebih banyak setiap bulan. Sebab tu berbeza yang asyik tengok harga emas dengan yang konsisten menabung. Yang konsisten menabung tu yang kaya dengan emas. Yang monitor harga kadang-kadang emasnya 10 gram pun tak ada. Jadi siapa yang berminat nak mula menabung emas mengikut bajet serendah RM100, boleh pergi dekat bio, boleh pergi dekat profile saya ada pautan tu, boleh follow je step by step ataupun boleh DM saya.